Piwit. Inilah isteri saya, Cik Timah. Ibu kepada 2 orang anak. Korang lihat dia ni happy kan? Setiap hari tahu. Korang nak tahu sebulan yang lepas, setiap hari dah macam berperang aku tengok. Celik mata je nak siapkan sarapan kami. Saya dah tentulah kopi, Milo untuk si kakak. Baby kami tentu-tentu susu dia. Apa lagi? Air kena masak lah. Dahlah cerit kami kecil, banyak kali nak masak air. Kadang tu sampai melecur tangan lembut Cik Timah saya. Kesian. Setiap hari nilah rutin harian isteri saya. Kelam kelibut jadinya. Berperang di dapur lah katakan. Penat? Memang penat lah. Hopefully saya dapat meringankan kerja isteri saya ni. So, inilah titik perubahan dalam keluarga kami. Saya diperkenalkan dengan ombak Kowe Premium Water Purifier. Walau dicipta khas untuk pelanggan Kowe Malaysia tu. Tak bangga ke? Yang bestnya, ombak ni ada daya laras dan panel kawalan canggih. Korang nak pilih suhu dan kuantiti air? Jawabnya mudah dan senang. Nak buat susu? Perlu air suam kan? Tak payah tunggu. Pilih dan tekan, terus dapat air suam. Panel kawalannya pun mudah nak dikendalikan. Siap ada customer preference setting. Set siap-siap suhu air panas dan kuantiti air untuk kegunaan setiap hari. Senang kan kerja isteri saya? Tak payah nak masak air. Senyum sampai telinga. Bukan tu je, tangki pun besar, 13.5 liter. Tangki air panas 3.4 liter. Cukup untuk kami sekeluarga. Paling kami yakin air yang ditapis menggunakan sistem RO. Bukan setakat tu model ni je yang ada. Tambahan mineral filter pun ada. Best gila air dia. Saya sekeluarga memang tabik spring lah kat Kowe. Sebab apa? Dapat hasilkan satu produk yang memudahkan dan menjimatkan masa urusan kerja harian kami sekeluarga. Ombak memang kelas kau Jah. Dengan tangki air yang besar, sistem dial masa pengguna, panel kawalan yang canggih, hingga ke setting suhu dan kuantiti air. Memang power. Dengan adanya fungsi premium ni, mengubah gaya hidup kami jadi lebih baik dan harmoni. Terima kasih Kowe. Kowe memang best wah cakap lu.